Dia naik basikal, tak pegang pun. Selampar je. Dahsyat betul. Dia naik basikal, tak pegang pun. Selampar je. Dahsyat betul. Lempar surat khabar tu pun ada gaya. Macam ni je dilempar. Lempar surat khabar tu pun ada gaya. Macam ni je dilempar. Wah, Ipin ada gaya lah jadi budak surat khabar. Maknanya bolehlah kan? Ipin ada gaya lah jadi budak surat khabar. Maknanya bolehlah kan? Upin, jom kita jadi budak surat khabar juga. Macam seronok je. Jom. Eleh. Upin, jom kita jadi budak surat khabar juga. Macam seronok je. Jom. Eleh. Korang ingat senang macam tu je. Surat khabar kena hantar pagi-pagi tau. Korang boleh bangun pagi-pagi ke? Korang ingat senang macam tu je. Surat khabar kena hantar pagi-pagi tau. Korang boleh bangun pagi-pagi ke? Boleh je. Hari ni pun kita orang bangun. Boleh je. Hari ni pun kita orang bangun. Menguap, tutup mulut. Nanti masuk lalat. Menguap, tutup mulut. Nanti masuk lalat. Uncle Mutu, nasi lemak. Iya, saya mari. Sampai pun. Upin, Ipin. Uncle Mutu, nasi lemak. Iya, saya mari. Sampai pun. Upin, Ipin. Sini, bawa nasi lemak tu 4 bungkus. Baik, Atuk. Sini, bawa nasi lemak tu 4 bungkus. Baik, Atuk. Kita tanya Atuk nak. Boleh je. Sini mari. Kita tanya Atuk nak. Boleh je. Sini mari. Atuk, nak tanya sikit pasal budak surat khabar. Atuk, nak tanya sikit pasal budak surat khabar. Salah orang. Tanya Atong tu. Bukan Atuk. Dia budak surat khabar paling lama di kampung Durian Runtuh ni. Salah orang. Tanya Atong tu. Bukan Atuk. Dia budak surat khabar paling lama di kampung Durian Runtuh ni. Semua orang kampung kenal dia. Wah, betul ke Uncle? Semua orang kampung kenal dia. Betul ke Uncle? Banyak betul. Pagi-pagi ya, sudah ambil surat khabar dari kedai. Banyak betul. Pagi-pagi ya, sudah ambil surat khabar dari kedai. Lepas tu hantar satu rumah. Lagi banyak rumah hantar, lagi banyak dapat upah duit. Lepas tu hantar satu rumah. Lagi banyak rumah hantar, lagi banyak dapat upah duit. Jadi, Uncle kena bawa basikal laju-laju lah. Tak penat ke? Cari makan mah, tak tahu penat punya. Jadi, Uncle kena bawa basikal laju-laju lah. Tak penat ke? Cari makan mah, tak tahu penat punya. Banyaklah duit Uncle. Memanglah. Dengan duit tu lah dia buat modal berniaga sampai sekarang. Memanglah. Dengan duit tu lah dia buat modal berniaga sampai sekarang. Ya, dulu susah. Sekarang ada senang sikit. Ya, dulu susah. Sekarang ada senang sikit. Oh, cintaku yang terpendam selama ini. Bising terus. Oh, cintaku yang terpendam selama ini. Bising terus. Salah sekian namaku hebat. Apa ni? Apa ni? Ros, Ya, Opah. lagu apa yang kau dengar tu? Ros, Ya, Opah. lagu apa yang kau dengar tu? Lagu baru ni. Sedap.
Lagu baru ni. Sedap. Suara dia merdu. Suara dia merdu. Sedap dia nyanyi. Bukan macam kau nyanyi, sumbang. Sedap dia nyanyi. Bukan macam kau nyanyi, sumbang. Amboi, seronok ya. Gelakkan orang. Mari sini. Amboi, seronok ya. Gelakkan orang. Mari sini. Ish, jangan main kat sini. Banyak jarum. Baik, Opa. Ish, jangan main kat sini. Banyak jarum. Baik, Opa. Siapa penyanyi tu? Cik Bidadari. Dia penyanyi baru yang sedang meningkat naik. Siapa penyanyi tu? Cik Bidadari. Dia penyanyi baru yang sedang meningkat naik. Lagu dia ni sedang hangat di pasaran. Hari-hari keluar radio. Lagu dia ni sedang hangat di pasaran. Hari-hari keluar radio. Mesti dia ramai peminat kan? Dasar bukan kita orang lah. Kena pihak. Mesti dia ramai peminat kan? Dasar bukan kita orang lah. Kena pihak. Ya, kita orang baru ni tahu pasal Cik Bidadari. Upin! Ya, kita orang baru ni tahu pasal Cik Bidadari. Upin! Hai. Ha, Ihsan. Ada apa? Hai. Ha, Ihsan. Ada apa? Nah, nanti ada konsert amal. Jangan tak pergi tengok. Kakak Ihsan pun ada buat persembahan. Nah, nanti ada konsert amal. Jangan tak pergi tengok. Kakak Ihsan pun ada buat persembahan. Ya? Mana satu kakak Ihsan? Yang ni. Okeylah. Ihsan pergi dulu. Ada kerja. Ya? Mana satu kakak Ihsan? Yang ni. Okeylah. Ihsan pergi dulu. Ada kerja.